Kak, buat vending machine ni sebulan dapat berapa ni kak? Sale akak sebulan boleh cecah 13k hingga 21k sebulan. Untuk bersih kak berapa? Bersih akak boleh dapat dalam 7k, 8k sebulan. Kak buat ni berapa lama dah kak? Bulan 10, 2023. Akak dah boleh cecah 120k hingga 130k. Hari ni menu apa ada ni kak? Disebabkan hari pertama hari ni akak tak buat banyak lagi lah. Akak hanya buat nasi ayam buttermilk dengan sandwich wang paku. Petang nanti akak akan top up lagi lah. Boleh tak nanti akak tunjuk macam mana akak sediakan makanan akak? Boleh? Nanti kita pergi rumah akak. Boleh. Next video akak tunjuk macam mana akak Okey, sediakan. boleh. Kak dulu kerja apa kak? Sebelum ni akak buat kuih lah. Akak buat karipat mini, popiah mini, jual dalam online. Akak ambil tempahan. Dulu tu akak dapat berapa pendapatan akak tu? Dulu akak boleh dapat dalam 300 hingga 500 je sebulan. Ui, beza banyak tu kak. Akak berapa banyak anak kak? Akak ada 4 anak, semua lelaki. Akak rasa kan vending machine ni bagus tak? Sangat-sangat bagus untuk orang macam akak lah. Pendapatan B40 ni memang banyak membantu lah. Akak rasa bagus ke vending machine IPL Insan ni dekat UiTM Macang? Sangat-sangat bagus lah untuk student kan. Diorang tak payah nak keluar jauh dah. Diorang just turun je kat bawah ni. Boleh beli direct lah makanan yang akak masak dengan portion yang banyak, mengenyangkan dan murah. Macam sandwich wang paku ni, walaupun dia simple tapi mengenyangkan. Akak letak ayam dengan telur. Ni berapa dua-dua ni? RM5 saja. Suami akak kerja apa kak? Suami akak bawa bas dalam UiTM juga. Gaji dia tak adalah banyak sangat, dalam RM1,200, RM1,300 je. Kenapa nama sandwich tu Wan Paku kak? Sebab dia dari Kelantan ke dia adik-beradik dengan akak Wan Sikit ni? Tak adalah, tak ada kena-mengena pun dengan nama akak. Kak, apa impact vending machine dah bagi kat akak? Dulu akak susah, sekarang alhamdulillah lah kehidupan akak berubah lah sejak akak join IPR ni. Akak dapat cantikkan rumah, kelengkapan sekolah anak tu tak terbeban lah. Satu lagi akak nak ucapkan terima kasih kepada kementerian dan pihak ITM jugalah yang banyak membantu akak lah. Disebabkan hari ni hari pertama, student daftar, harap dia orang dapat membeli dekat sini lah. Petang nanti akak akan top up lagi. Jadi kau rasa bagus tak kerajaan buat mesin vending ni dekat universiti? Cuba korang komen kat bawah. Next universiti kerajaan patut buat kat mana?